Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Anggun Sofia binti Muhammad Taha, wartawan KPTV PSS SK Converse Jawai. Bersama saya pada hari ini, IR Dr. Nur Afandi bin Hussein, penyelaras program IEEE OES STEM Daerah Manjung. Selamat datang Tuan. Bolehkah saya tanya beberapa soalan kepada Tuan? Boleh, silakan. Terima kasih. Bolehkah doktor kongsikan secara ringkas apakah itu program ROV robot ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kita pada hari ini ialah kita mengadakan bengkel bagaimana kita nak membina robot dalam air atau lebih dikenali sebagai remotely operated vehicle lah. Di mana robot ini beroperasi di dalam air. Tidak seperti robot yang biasa kita lihat selama ini, iaitu robot yang berada di darat dan di udara lah. Itu yang biasa kita tengok sebelum ni. Jadi program hari ini ialah amat unik kerana kita cuba mengajar dan berkongsikan pengalaman di tingkat pengajian tinggi bagaimana kita boleh membantu murid-murid di tingkat sekolah rendah dan menengah untuk mengenal apa itu robot dalam air. Apakah peranan utama doktor dalam program ini? Okey, peranan saya pada program ini ialah untuk menyelaras dan merangka aktiviti-aktiviti yang akan diadakan sepanjang perjalanan bengkel ini dan juga menjemput mereka-mereka yang pakar di dalam bidang underwater robotik khususnya untuk kita bawa dan kita dapat sama-sama berkongsi idea dan juga pengalaman yang terdapat di peringkat. Contohnya kita bawa pada hari ini daripada Divisi Malaysia Pahang. Mereka memberi pengalaman di dalam pertandingan kebangsaan Convent dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Manjung untuk mengadakan program ini di peringkat daerah lah. Seperti kita lihat pada hari ini, kita menjemput sekolah-sekolah di sekitar daerah Manjung. Terima kasih doktor. Ya, sama-sama. Bagaimanakah doktor melihat impak program ini kepada pelajar? Untuk program STEM ROV yang ni, sebenarnya dia adalah satu program yang mana saya nampak boleh memberi satu pengalaman kepada student berkaitan dengan pembinaan robot dalam air, dan secara tidak langsung program ini adalah program yang melibatkan aktiviti secara praktikal. Jadi student dapat memahami konsep pembinaan robot dengan lebih mendalam. Sepanjang pelibatan doktor, apakah cabaran paling menarik yang pernah dialami? Cabaran secara keseluruhan sebab program ni adalah melibatkan pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. So pengalaman yang paling orang kata tak boleh dilupakan adalah bila pelajar sekolah rendah secara praktikal terpaksa membina robot dalam air ni secara sendiri. Maksudnya dari segi penggunaan tools, gergaji, semua tu, dan cara solder. So benda ni sebenarnya satu benda yang sangat orang kata menguji sebagai student sekolah rendah tahap penguasaan mereka dalam ilmu praktikal. Apa harapan doktor terhadap masa depan program ini? Harapan saya adalah semoga program ini boleh kita laksanakan sehingga ke peringkat international, yang mana ada peluang untuk kita nanti menghantar sekolah-sekolah yang daripada Malaysia untuk ke peringkat international. Terima kasih atas perkongsian yang inspiratif. Semoga program ini terus berkembang dan memberi manfaat kepada lebih ramai pelajar.